Dinding rumah nampak kosong atau nak bagi lagi cantik, tambah lampu ni je. Nampak macam Europe sikit macam tu. Lampu ni tak perlu wire, tak perlu nak buat wiring lagi. Dia just pakai bateri dan bateri pun boleh charge. Nak pasang dia pun sangat mudah je. Tak perlu nak buat wiring dalaman ke apa. Lampu ni dia datang dengan bulb yang macam ni, yang kita boleh charge dia, dan nak buka dan pasang dia sangat mudah. Just masukkan dan pusing saja. Dekat sini aku pasang dua-dua belah. Dia datang secara berasingan, so dapat dua remote, tapi boleh kontrol menggunakan satu remote saja. Cuma kalau nak off, dia akan off ikut yang kita halalkan. Tapi kalau on, sekali tekan, pam, nampak dia on dua-dua. Ini aku buat kecerahan yang paling cerah sekali. Walaupun ada cahaya masuk sikit, tapi dia still lagi boleh nampak dia punya cahaya tu. And then banyak mode kat sini, mode flash. And then yang aku pilih ni dia color RGB, so macam-macam color lah, boleh tekan macam-macam color dekat remote dia ni. Paling aku suka walaupun beli asing dia jual satu-satu, tapi datang dengan dua remote. Kita boleh guna satu remote saja untuk kawal. Contohnya kita nak warna merah sebelah sini, kita nak warna biru sebelah sana, just halalkan saja remote ni. Lepas tu dia akan tukar sendiri color. Paling smart bila nak on, pop, dua-dua nyala. Jadi kalau korang berminat, aku dah sediakan link, korang just tekan je dekat situ.